Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alladhi hadana fi hadhihi lailati syarifah fi syahri Dzulqa'dah wa syahru ista'dad fi syahri Dzulhijjah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina nabiyyina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Semati kasih pengurusi dan seluruh ahli jatuh kuasa masjid Serai Permai dan Serai Pak Izin, Syah Usman, Tuan Imam, para satis, Tuan Guru, dan jemaah sekalian, budiman muslimin juga muslimat rahmakumullah. Jadi bagi memberkati kuliah pada malam ini, kuliah Maghrib, sama-sama kita baca kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, nahmaduhu wa nashkuruh. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dah ketemu ke Allah pada bulan Dzulqa'dah. Dia sebuah bulan sebagai bulan persiapan untuk menghadapi bulan Dzulhijjah. Bulan umat Islam menyambut Hari Adha. Bulan umat Islam dia menyembelih binatang kurban sebagai satu bentuk pengabdian, ta'budiyah kita kepada Allah untuk menzahirkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah dengan kita berkorban. Ya, saya yakin, saya percaya Islam di kawasan di Serai Permai Serai ini sentiasa prihatin dengan hari, dengan bulan, dengan tahun, sentiasa mengikuti perkembangan semasa, utamanya isu-isu yang melanda umat Islam. Saya teringat isu yang paling hampir tuan yang telah berjaya diselesaikan itu isu Masjid Al-Mansur. Jadi itu di antaranya yang Allah datangkan kepada kita untuk menguji orang-orang yang memiliki sedikit sebanyak serta kemampuan untuk mengimpakkan bagi menyelamatkan Masjid Al-Mansur, Masjid Ar-Ridwan di Balik Buntar. Jadi didoakan tuan-tuan semua dalam keadaan waras, semua sihat, ya, kuat, gagah dan sebagainya untuk kita menghadapi hari-hari semasa ujian Allah yang Allah datangkan kepada kita. Jadi malam ini tak silap saya muka surat 26 ya. Kitab Sairus Sadiqin ya Imam Ghazali jilid 3 dan 4 muka surat 26 itu wa yahfazu ya min ta'allum al-ash'ar allati fiha zukira al-ashqu wa ahluhu. Itu baca dia ya. Maksudnya kan, artinya dan sehingga bagi bapa itu memeliharakan anaknya daripada belajar akan syair yang ada di dalamnya. Sebelum ini kita baca tentang diharamkan memakai kain sutra bagi lelaki, tapi tidak kepada budak-budak. Dia haramkan memakai kain sutra yang macam-macam jenis, ya macam-macam jenis, macam-macam dia punya nama, jenama kain sutra tu, tapi sifat dia halus dan lembut.
Ya, maka para ulama telah buat kesimpulan kenapa diharamkan berdasar pada hadis Nabi SAW, wa yuhram lubsil harir 'anil rijal wala 'alal nisa wala 'alal sabi. Tetapi kerana diharamkan memakai pakaian sutera sifatnya halus dan lembut itu kerana ia hanya sesuai bagi wanita. Jadi sebab itulah haram bagi lelaki sebab kerana kain sutera itu halus dan lembut. Ya, ini perumpamaan, ya, ataupun syair, asy'ar. Jadi kenapa diharamkan memakai pakaian sutera atas lelaki? Kerana itu pakaiannya warnanya halus, dibuat daripada kain sutera yang halus lembut. Ini hanya untuk perempuan. Adapun untuk kanak-kanak, as-sabi disebut oleh Imam Ghazali ini kerana mana-mana ibu bapa hendaklah melatih anaknya dengan pakaian sederhana. Kita sambung pada malam ini kita bincang, kita baca tentang sayugia bapa-bapa mengajar anak-anaknya dengan syair. Ya, minal asy'ar. Asy'ar ni jamak bagi syair. Syair apa dia? Cara nak cakap betul-betul, ya, nak melontarkan idea. Dia tak ada bagi direct, dia bagi syair, dia bagi cara bagaimana. Macam orang Melayu suka pantun. Ya, kulit kenara kan MC DJ pantun. Jenuh dia pantun beberapa rangkap. Kita tengok Ustaz kan nikah tadi, MC tu pantun. Kalau pantun satu rangkap, dua rangkap, tiga rangkap, lepas tu baru dia serah kepada Tok Qadi. Itulah kan, itu gambaran. Itu budaya yang tidak bercanggah Islam sebab pantun ni sebagai menarik. Ya. Tapi dalam Islam menyebut ganti kepada pantun itu syair. Syair apa tuan? Yang ada dalamnya itu menyatakan asyik kepada perempuan. Jadi makna syair itu kan ialah syair yang mengasyikkan diri kepada perempuan. Yang ni kena jaga-jaga. Ya. Dan yang tersebut dalamnya itu kelakuan orang yang asyik kepada perempuan itu kerana kata Imam Ghazali yang demikian itu membawa kepada punah, pada musnah. Jadi syair ni syair benar kalau Islam, syair yang mengajak manusia kepada konsep ketuhanan, kepada mentauhid ke Allah, kepada menyembah Allah, ya, dan menjauhi diri dari segala bentuk syirik. Bukan syair yang bawa kepada asyik. Asyik apa kan? Asyik ni cenderung kepada minat kepada perempuan. Bila budak-budak ni sabi, waktu kanak-kanak dia diajar oleh bapa-bapaknya syair, dia bercerita tentang perempuan, akhirnya jadilah mereka kanak-kanak ni syok atau asyik kepada perempuan. Ini kata Imam Ghazali, pandangan tokoh Hujjatul Muslimin, boleh membawa kanak-kanak itu kepada musnah. Syair lain kata-kata bahasa Arab, ya, seorang itu dilihat kelakuannya. Kalau dia bergaul dengan perempuan, maka jadilah dia sonok pada syahwat. Dia sonok dengan perempuan, dia sonok orang lelaki lah. Budak-budak kanak-kanak lelaki ni yang dah meningkat remaja, yang dah balighun, dia kalau dia sonok, dia macam bergaul dengan perempuan, ini akan membentuk kelakuan dia, akan membentuk diri dia cenderung kepada syahwat. Ini bahaya, boleh menjadikan dia perkembangan roh spiritual kanak-kanak itu terganggu. Ya. Wa yahfazu min mukhalatah al-adaba, ya. Artinya dan seginya bagi bapa itu melalui anaknya itu daripada bercampur-campur dengan orang yang belajar ilmu adab, yang membaikkan perkataan dan menasihatkan akan dia, yang adalah mereka itu menyangka bahawasanya yang demikian itu kepujian dan jadi halus tabiat. Jadi ini kita faham, bapak-bapak ni saya kira diingatkan mereka mengajar anak-anak mereka supaya bergaul dengan para alim ulama. So kata bahasa Arab, kata siapa yang dia bergaul dengan para ulama, jadilah dia macam ulama. Kalau dia suka bergaul dengan apa?
gaul dengan perkara yang tidak mendatangkan faedah bagi agama dia, maka dia akan mengikut acuan itu. Ini peringkat sabi, peringkat kanak-kanak. Jadi sebab itu saya giur ya bapa-bapa mengajar anak-anak dengan adab untuk mengambil contoh ini daripada para alim ulama. Ya, yang mana para alim ulama ini mereka terkenal sebagai golongan yang membaikkan perkataan. Sifat ulama membaikkan perkataan yang keluar dari ulama baik, nasihat, pengajaran kepada kanak-kanak. Ya, dia tak boleh kasar dengan budak-budak kanak-kanak. Ya, bagaimana Rasulullah SAW apabila cucunya Hasan dan Husain naik atas kepala baginda waktu sujud, Nabi tidak terus angkat kepala. Ini dalam sirah. Ya, tidak terus Nabi angkat kepala, biar Nabi sujud lama dah. Cucu dia puas, robek ke lakam kepala dia, ke kejak kepala baginda. Lepas tu barulah nampak keadaan selesa, Nabi bangkit untuk sujud antara dua sujud. Ya, sebelum sujud kedua. Sebab budak-budak, budak-budak ni dia lembut. Jadi kita kena menghadapi mereka dengan kelembutan. Dengan lembut. Adab, hanya adab. Dan menasihatkan akan dia yang adalah mereka itu menyangka bahawasanya yang mereka itu kepujian. Ini perkara yang boleh membawa kepada kepujian. Maknanya ini satu daripada adab yang baik. Khuluqul hasanah, khuluqul hasanah. Ataupun adabul hasanah, ataupun adabul karimah. Ataupun dalam istilah yang kita baru ni kan khutbah Jumaat, sifatul mahmudah, sifat yang dipuji oleh syarak. Bila orang ramai tengok budak-budak kanak-kanak ni akhlak dia baik, apa yang keluar pada mulut mereka? Budak-budak ni kan ada sopan santun, ada adab. Orang tengok, budak ni bagus akhlak ni. Ya, sopan santun, tertib. Orang akan tanya apa ni? Perkataan yang keluar pada mulut orang ramai, anak siapakah itu? Dia tahu, nak tahu bapak dia tu. Bapak dia pun bagus, anak pun bagus, gitu kan ya. Dan jadi halus tabiat. Halus maknanya jadi tambah baik tabiat. Ya. Halus tabiat, maka bahasanya adalah yang mereka itu menumbuhkan dalam hati kanak-kanak itu akan benih. Yang ini boleh membawa kepada binasa sekiranya tidak ada nilai-nilai yang bawa kanak-kanak itu kepada kebaikan. Kalau mak bapak ni dia tak ajar anak-anak mendekati alim ulama, jadi hati mereka menjadi liar, jadi lawan kepada mendekatkan diri dengan para ulama, mereka ini akan binasa. Itu maksud kata-kata Imam Ghazali dalam rangkap ini. Ya. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullah taala, summa mahma zahara lahu min as-sabi khuluqun jamilun wa fa'lun mahmud فينبغي أن يكرم عليه ويجازي عليه بما يفرح به ويمدح بين أظهر الناس maksud dan ini kata-kata Imam tadi summa mahma zahra lahu, artinya maka manakala nyata bagi kanak-kanak itu perangai yang baik, ya, minas sabi khuluqun jamil, perangai yang baik, akhlak yang baik, ya, akhlak yang baik, ya, wa innama ala khuluqin azim, la ala khuluqin azim. Dalam Quran Allah mensifatkan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah salah seorang daripada manusia yang sangat baik akhlaknya, terbaik akhlak, perangai, adab, kelakuan dan sebagainya. Itulah Muhammad bin Abdullah, ya. Dan perbuatan yang kemudian maka sebagai saygiyanya, ya, saygiyanya bagi bapa itu bahawa memuliakan kanak-kanak itu, muliakan kanak-kanak itu bila kanak-kanak itu menzahirkan sifat puji, sifat mahmud tadi nyata, tuan-tuan.
ya, maka hendaklah bapa itu memujinya, dan membalas akan dia dengan sesuatu yang menyukakan dengan dia. Kanak-kanak ni kan kena bagi satu dalam bentuk balasan. Apa yang kanak-kanak suka kan? Ini orang Melayu kalau sebelah saya bagi coklat. Tapi coklat kena tengok tuan, tengok coklat halal ke haram. Jangan pakai bagi coklat mana-mana. Ya Allah, coklat mungkin tidak ada halal, logo halal. Apa nama dulu? Itulah kecil coklat tu. Coklat tu tidak halal. Tambah import daripada negara barat. Tidak ada logo halal. Maka nak bagi coklat boleh coklat yang ada halal. Halal dan thayyibah. Contohlah, biasanya budak-budak suka coklat kan, bagi coklat. Kita pun kalau nak bagi budak-budak pun cari coklat. Beli kat kedai RM2, kedai RM1, coklat RM1. Coklat RM2 dapat semungkir, bagi kanak-kanak. Yang disukai oleh kanak-kanak, perkara yang memberikan faedah, ya, yang menumbuhkan badan dia, ya, dan dia boleh membesar dengan makanan yang halal lagi baik. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah di bumi ini daripada makanan yang halal lagi baik. Jadi kita tengok apa budak-budak ni nak makanan, bagilah dia suatu makanan yang menyenangkan dia. Ya, yang menyenangkan dia. Duit. Ganti makanan duit. Bagi duit. Budak-budak ni dan test lah hari raya. Kadang-kadang bagi coklat tak nak dah. Coklatnya ada logo halal. Bila bagi duit? Duit RM1. Allah, RM1. Budak-budak pun dah kenal. RM1 ni tak apa punya dinilai. Kadang nilai, tak ada nilai. Tapi bila bagi RM5, oh ni duit hijau. Bagi pula duit merah RM10 lagi lah, cepat laju. Itu apa dia panggil apa? Dia panggil tarikat. Dalam istilah tasawuf dia ada nama jazbat, tarikan. Manusia dan dengan duit ni, dengan benda ni akan mempengaruhi minda dia, mindset dia. Dia bagi benda duit, oh ni duit. Tak ada ajar pun, bapak tak ajar pun ni duit, tak ada. Budak-budak, oh ni ada benda yang nilai. Dia pun ambil, simpan. Tu boleh bagi bapak. Itulah kanak-kanak. Jadi pujilah kan dengan membagi hadiah yang menyukakan dia, wang dan sebagainya. Ya. Baik, kemudian dan memuji atasnya pada antara hadapan manusia supaya jadi mengekalkan ia akan perangai yang baik. Kita boleh puji kan, oh budak ni bagus. Orang ramai pun dengar kataan orang ni memuji anak. Soalan dan soalan. Ya, tak kira lah. Dan kita tengok budak ni bagus, baik, dan kita puji. Bagus budak ni, anak siapa budak ni? Dia puji di depan khalayak ramai, kerana ini boleh memberi semangat pada dia. Ada orang memerhatikan dia, ada orang memuliakan dia, ada orang mengiktiraf dia sebagai kanak-kanak yang memiliki sifat yang kepujian. Mahmudah. Ya, mahmud. Sifat-sifat yang kepujian. Ya. Supaya mengekalkan ia dengan sifat di dalam sifat dengan yang kepujian itu. Maknanya bila ada manusia menilai dia, ada manusia mematikan dia dan memuji dia, dia rasa macam oh ada orang tengok aku, makanya dia ada rasa orang menghargai dia. Manusia ni kan kena hargai. Dia bermula-mula kanak-kanak harga. Kita hargai dia sampai pada peringkat remaja, peringkat dewasa lagi, peringkat balik, peringkat orang tua pun kena menghargai. Orang tua pun dia kena hargai juga. Dia kena lagi umur panjang, lagi dia menjadi tua, lagi cepat terasa sangat. Terutama bapa dengan anak. Bapaknya dah meningkat tua, bila tengok anak dia tak peduli, dan apa perasaan bapa? Kalaulah anak hantar bapa atau mak dia ke rumah kebajikan masyarakat, ini lagi faham. Tak ada sebab. Kalau anak-anak tu sihat, segar, yang kuat, maka tidak sewajarnya menghantar bapa-bapa, mak-mak yang dah huzur ini ke rumah kebajikan masyarakat.
Melainkan kalau anak tu bunah tak berbayar lah. Anak OKU macam mana entah. Dia nak ke mana nak dihantar. Tapi kalaulah anak-anak itu ya ada pengetahuan agama, sebab itu penting ya, pentingnya mereka ni didik dengan asuhan agama sebab mereka dapat memahami ya peranan bapa ibu bapa mereka dalam membentuk kelakuan mereka. Akhirnya bila mana mereka besar, mereka akan memuliakan bapa mak mereka dan sampailah tidak mereka membiarkan ibu bapa mereka itu saja tuan. Itulah ya. Kemudian fa'in khalafa zalik ya, artinya maka jika menyalahi kanak-kanak itu akan panggil baik. Kalaulah kanak-kanak itu tuan tidak menunjukkan akhlak baik. Ya. Kanak-kanak tu kau nampak kan? Kelakuan ni kita kata kelakuan lah, panggil lah. Nampak dia lihat berzahir baik, kelakuan dia bagus tak? Kalau kelakuan kecil dah kasar dengan orang tua, kasar lama dia cakap kasar, dia budak-budak. Tengok lawan kepada kepujian tu kasar. Ya. Siapa nak matikan kelakuan kanak-kanak ni? Bapak-bapak lah, ibu-ibu. Ya, untuk mematikan kelakuan kanak-kanak itu. Kalau sebaliknya dia tidak berkelakuan yang baik, apa yang berikutan? Ya, di dalam setengah kelakuan maka berbuat ia akan satu perbuatan jahat. Lawan perbuatan baik jahat tu. Kanak-kanak ni kata Imam tadi, kalau sifat dia tak baik, dia akan buat benda jahat. Yang itu maksudnya kata Imam tadi. Dia dua tidak baik jahat. Tidak baik jahat. Tetapi kita mengaji tasawuf, antara baik dan jahat ni dia duduk tengah-tengah. Kadang-kadang kanak-kanak ni menyukakan ibu bapa dia. Kadang-kadang kelakuan kanak-kanak ni menjadikan bapa dia sedih. Ada juga tengah-tengah. Ujung dia dengan ending dia kan ujung perakhiran dia, kanak-kanak ini yang telah meningkat dewasa, akhirnya mereka menyukakan, membahagiakan orang tua, ibu bapa dia tu. Jadi ending dia tu. Tapi proses tarbiyah ta'dib yang disebut oleh Rasulullah tu sebagai kata-kata kemahan, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Ia membentuk aku ni Allah, dialah memperelokkan akhlak. Termasuklah kita ibu bapa, Allah lah yang mendidik, mentarbiyah kita. Tapi melalui ikhtiarin ya, proses kan. Ya, mengaji sampai ketua, ya, tu lembak dah. Dia belajar mengaji, tak ada noktah, tidak ada titik kesudahan mengaji ni. Ya, baik. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita tengok lagi apa kata Imam tadi ini. Maka saya kira bagi bapa itu bahawa melalaikan akademika itu daripadanya. Saya kira jangan bagi kanak-kanak itu tidak berkelakuan baik. Itu maksud melalaikan kanak-kanak itu. Ya, saya kira bapa ni jaga kanak-kanak itu jangan dilalai sehingga dia tidak menunjukkan akhlak yang baik, perangai yang baik. Ya, kerana lawan perangai baik itu ialah perangai yang jahat. Ya. Baik. Maka berbuat dia ya akan satu perbuatan, maka saya bagi bapa itu bahawa melalaikan akademika itu daripadanya dan jangan dibukakan akan kejahatan itu pada orang banyak. Jadi kalaulah tuan-tuan disebut Imam tadi, kanak-kanak ini sudah tersasar, kanak-kanak ini pada peringkat remajanya sudah tidak menunjukkan akhlak yang baik, saya biar diingatkan kepada bapa itu supaya menutup aib kanak-kanak. Jangan dicerita kanak-kanak di khalayak ramai. Katalah contoh, kalau bapa dia ni, bapa budak-budak ni cerita anakku ni tak ada yang elok, mana tu? Dia cerita ke orang ramai. Dia bawa anak dia sudah barangkali ada satu dua perbuatan yang tidak baik itu. Dia menceritakan pada khalayak ramai, ini boleh menyebabkan hati kanak-kanak ni terusik. Dia tuan. Dia berlaku. Jadi tidak masalah kanak-kanak ini yang sifat dia remaja, pemuda-pemudi akan bawa tindakan yang boleh mencelakakan ibu bapanya.
Itu yang kita dengar dalam berita laporan anak-anak lari meninggalkan ibu bapa, lari rumah keluar rumah. Ada kemungkinan ya kebarangkalian ibu bapa itu tidak dapat menunjukkan cara nak mendidik anak dia dengan baik. Ini satu pernyataan daripada Imam Ghazali dalam ayat ini. Kalaulah berlaku anaknya menunjukkan sifat tidak baik itu, maka hendaklah ditutup kelemahan kaiban anaknya ya. Jangan didedahkan. Jangan diceritakan anakku ni, tapi nak cerita baik ya. Nak cerita baik-baiklah, alhamdulillah ya. Macam itu maksudnya. Baik. Bahawasanya ada sepertinya boleh tasawur terlebih berani seorang atas buat seumpama demikian itu, kerana demikian itu barangkali jadi berani ia membuat akan kejahatan. Maksudnya kalaulah bapa tu mengecam anaknya sendiri, akhirnya apa yang berlaku kan? Ini dalam bahasa istilah dia memberontak. Dia memberontak ni. Dia kata tak ada orang puji dia, semua orang nak kecam dia, keji dia, dia pun memberontak. Ini dia. Dia ni bagi apa? Justifikasi kesan daripada bapa, ibu bapaknya tidak memuliakan dia atau tidak menjaga kehormatan dia, akhirnya dia memberontak. Ini memberontak. Jadi barangkali jadi berani ia berbuat akan jahat, memberontak. Ya. Berani ia membuat akan kejahatan seperti mereka itu, istimewa pula apabila menutup kanak-kanak itu akan kejahatan yang terbuat maka saya bagi bapa itu jangan sangat cela akan dia, jangan disesal akan dia. Maksudnya istimewa. Kalau kanak-kanak ni pun tak cerita di zaman-zaman remaja dia adalah buat benda-benda nakal, jahat. Tuan-tuan yang cerita kanak-kanak, cerita pemuda remaja, saya kira lah dan ya kita memanglah kita dididik daripada kecil dengan sifat-sifat yang baik, dengan benda-benda baik, makruf dan jauhi segala bentuk kemungkaran. Tetapi ada kalanya kadang-kadang kita tersasar. Zaman remaja ada benda-benda nakal, benda-benda jahat kita buat, dan kanak-kanak pemuda ini sudah menutup aib dia. Tak dibuka aib dia, tiba-tiba bapa dibuka. Jadi ini akan mencelakan lagi, akan merumitkan keadaan. Lepas tu dia kata istimewa kalau kanak-kanak ni, orang muda ni sudah menutup kaibannya. Contohlah macam mak-mak rempit ni. Pekerja ni malam-malam merempit. Saya kadang-kadang pergi kipuh lah pagi-pagi Ustaz. Pergi tengok. Dia ni cerita tepit. Di simpang Tepelat tu. Simpang 4. Biasanya kalau 4 pagi ni budak-budak muda akan berkumpul. Kita ni tengok tak boleh lama-lama budak muda ni jenis-jenis Pak Empin. Dia tengok Haji tengok aku ni. Kita tengok cam muka dia. Muka ni pula sudah mungkin ni lah. Tengok kanan pula, ini pun sama juga. Tapi tak boleh lama sangat. Tengok. Nanti dia pun orang muda ni samsing minta maaf lah kan. Dia boleh kejar walaupun Pak Haji. Pernah berlaku sahabat saya. Dia dikejar oleh manusia. Kenapa? Dia ustaz lah, mati dah. Dia nasihat tengah malam, buat apa bisik-bisik. Buat apa cara menunggang mutu dengan keadaan membahayakan, mengganggu orang ramai. Dia nasihat tu waktu di tepik light, tak berhenti. Dia nasihat sikit dah, buka cermin, dia panggil geng-geng dia, kepuh ustaz. Ustaz ni cerita begitu lah. Lepas tu saya boleh kongsi dah mati dah ustaz. Masing-masing buat keluar helmet. Masing-masing buat keluar helmet, dah pukul ustaz. Dia pun keluar daripada pintu dia takbir lah. Walhal ni budak-budak muda ni orang Melayu. Saja nak kongsi ustaz. Tengah malam ni ustaz, saya tak sebut tu. Dia tengah malam dia takbir tu lari, bakat lari kan. Dia kata budak-budak dah keluar kayu, budak ni nak baik. Pasal dia tegur tadi. Kan bum itulah orang muda, budak-budak muda, bukan orang muda dengan saya lah, kawan kalian lah. Saya tak tahu kan. Tengok tak ada orang lain, anak orang Melayu minta maaf. Jadi itulah keadaan.
Bukan sikit, banyak atas motosikal. Time bila? Time masa tahajud. Wa minal lail fasabbih wa adbaras sujud. Yang Allah sebut dalam satu Qaf pada waktu malam 1/3, 2/3. Fasabbih wa adbaras sujud. Nak kamu mentasbihkan Allah dan merendahkan diri sujud kepada Allah. Itu kita melatihkan anak-anak muda dengan solat dan sebagainya. Tapi itulah rencana ya keadaan yang ada hari ini. Jadi dia dah tutup dah, tak ada, dia tidak merempit dah. Dia buat baik pergi masjid, surau. Jangan bapak dia keluar cerita anak aku dulu apa tak buat. Nanti dia akan balik memerintah. Itu cara psycho. Kita nak psycho kanak-kanak budak-budak, bahkan orang tua sekalipun yang telah terlanjur tersesat, agar mereka kembali kepada syariat. Ya. Innal qulub, sungguhnya hati, kata pepatah Arab, bila dia dah hancur, dia nak macam kaca. Kazzujaj. Innal qulub kazzujaj. Sungguhnya hati ni macam kaca ni, kaca kazzujaj. Bila dia pecah, nak cantum balik cukup susah. Hati ni bila dah terasa dia nak cantum balik, Allah, dia dah terasa. Itu maksud kata Imam tadi, hati ni kena jaga. Hati kanak-kanak ni, waktu mereka sedang membesar, dia maka bapak-bapak ni hendaklah menjaga perasaan mereka. Baik. Kerana mereka itu barangkali jadi berani ia buat akan kejahatan seperti mereka itu, istimewa pula apabila menutup kanak-kanak itu akan kejahatan yang terbuat ia akan dia di masa lampau atau masa dia tentang ya. Maka saya bagi bapa itu jangan sangat cela akan dia, jangan disesat akan dia. Jangan kata aku menyesal kerana anak kau, jangan. Ya, itu maksudnya. Kerana anak-anak ni anugerah Allah. Allah tahu dia yang suruh melekat tiup roh ya untuk dihidupkan budak ini. Ya, untuk dihidupkan apa nama ni? Budak-budak yang dalam perut rahim ibu. Ketikanya ditiup, maka terciptalah roh, jadilah ia bernyawa. Ketikanya Allah Ta'ala kata jangan tiup roh dia, mati dah budak-budak ni. Itu yang 2-3 bulan mati dalam perut, tak sempat jadi 4 ke 5 bulan untuk dia menjadi roh, dihidupkan, dilengkapkan dengan keperluan fizikal. Ya, Allah tidak meniupkan roh. Kenapa? Allah nak budak-budak ni mati. Kita tak tahu dah. Ada hikmah sebagai. Tetapi kalau Allah membiarkan, bila mereka tanya, ya Allah, adakah budak ini nak ditiup roh? Allah tak kata tiup roh. Dia jadi manusia. Ya, jadi anggota lembaga, keluar daripada rahim ibu, dia membesar-besar. Ketikanya dia menjadi jahat, ketika dia menjadi jahat, itu semua dengan ketentuan yang telah ditulis oleh Allah. Itu maksud tuan ya. Wastahid. Ini betul tak? Maksud tuan ni kata Imam Ghazali, panjang. Artinya, dan saya bagi bapak itu bersungguh-sungguh. Istahada yastahidu, istahid, bersungguh-sungguh. Man yastahid yahtasid. Kata bahasa Arab, siapa-siapa yang dia bersungguh-sungguh, maka dia akan berjaya. May yastahid yahtasid. Ya, siapa-siapa yang bersungguh, dia berjaya. Jadi wastahid fi akhfa'ih. Ya, sungguh-sungguhlah, ya. Apa dia? Bersungguh-sungguh dalam menyembunyikan akan kejahatan. Maksudnya pada mana-mana bapa bersungguh-sungguh dalam menyembunyikan akan kejahatan yang terbuat oleh anaknya yang baik, perangainya itu. Dia sungguh-sungguh lah, bapak dia tutup aib anak, kelemahan dia, kekurangan dia. Kadang-kadang bapak sama bapak nak kata anak saya tak pandai. Lagi dia sebut pula anak saya bengkak. PSSPM pun dapat C, B. Alah, dia bandingkan kawan ni, anak ni lari. Ada satu kes. Saya cerita, saya tak cerita mana tempat. Sebenarnya saya punya penguasa. Saya boleh cerita, saya boleh bagi clue. Budak ni dalam sekitar kawasan-kawasan dekat dengan bagian Seraya lah. Budak ni keputusan result SPM tu tidak baik.
Tempat ni bukan dia. Pekan ni kampung lah. Di desa, bukan di pekan. Kampung macam kita kalau bukan saya ni kampung yang dalam kan. Kampung-kampung dalam-dalam, kalau belah sama ni kampung Sungai Bayu, atas lagi tu. Hijau kan. Bukan di bukan Batu Korau ataupun Taipin. Jauh-jauh kan. Bila Rizak keluar, budak ni tak dapat apa yang pok dia nak. Macam kita kalau SPM nak ada A, tak ada A pun B, kalau C je tak bersonok lah mak pak ni. Dapat result tu tak baik SPM. Pak ni bagi ubah hang ni apa ni. Macam itulah tuan kan nak jadi. Tengok aku malu dengan orang lain. Orang hang anak hang dapat apa biasalah kan. Kalau kita belah-belah utara ni, anak hang dapat apa dibandingkan dah lah bapak dia, anak dia bagus dapat 7A depan A. Anak dia dapat dah saya nak sebut tu kan. Jadi pak mak ni akhirnya anak dia mengambil tindakan dekat. Jurut tengkuk dia macam mati kan. Tapi postmortem tu maksudnya dia mati bukan kerana apa, kerana di apa nama ni ada tindakan apa-apalah kan, dibunuh sebagai dak, mati sakit lah gitu. Dia dah jatuh, dia jurut, dia hentam mati. Nak orang Melayu. Tak boleh sebut lah, sebab itu yang kita tahu di situ. Sebab isu dia punca dia kerana apa? Keputusan tu tak baik. Ya, jadi benda-benda ni dan bila Imam tadi sebut dengan itulah dia punya musibah, kebinasaan. Ya, kebinasaan yang menyebabkan kerana kita mungkin adalah kekurangan dalam proses mendidik anak-anak. Jadi apabila anak-anak itu ya sudah terbuat jahat, maka bagi bapa itu bersungguh-sungguh menutup kejahatan dia, menyembunyikan akan kejahatan dia yang telah terbuat oleh anak yang baik perangannya. Memang budak tu baik. Budak tu jenis baik. Di seorang ni orang baik lah kalau seorang dia tak kacau orang tu. Tapi kerana sikit silap itu ataupun kerana dia tidak dapat satu keputusan yang terbaik, mengambilkan mak ayah dia, lalu mereka mengambil tindakan drastik, bunuh diri. Satu kes. Mungkin banyak kes lah. Ya, na'udzubillah min zalik. Ya. Maka kerana itu menzahirkan akan kejahatan yang itu barangkali membuat akan berani akan buat kejahatan hingga tiada ia hirau dengan membukakan kejahatan itu, kemudian daripada itu kepada kehadapan orang banyak ni di khalayak ramai, bersalahan jika disembunyikan akan satu kejahatan, malu ia menyatakan akan kejahatan itu kepada orang banyak, kepada orang ramai. Kalau khalayak ramai jika disembunyikan, maka jika kembali ia kepada berbuat jahat itu kedua kali. Tadi kali yang pertama kata Imam tadi. Kemudian dia repeat, dibuat lagi kejahatan kedua. Sebab apa? Kerana disebarkan kejahatan yang telah dibuat. Akhirnya dia puasa kalau macam itu aku buat jahat lagi. Kan ada satu peristiwa zaman Bani Sa'id kan. Last ni kita tutup balik. Orang ni dia dah bunuh apa 99 orang. Dia jumpa orang ni, jumpa orang alim, jumpa orang baik. Semua kata hang ni apa jahat. Dia cerita apa jahat saya tak buat, semua jahat saya buat. Saya menarak, saya berjudi, saya berzina sebagainya. Lah yang ke-100 kat saya. Orang ni pun kata hang tak guna. Semua dosa besar hang buat, dia pembunuh yang ke-100. Ada satu orang dalam ni Allah nak tunjuk lah kan. Orang ni orang zuhud, orang soleh, sangat baik dengan Allah, sangat baik dengan manusia. Dia kata selagi awak ada kesedaran, keinsapan, bukan kata dosa kecil, dosa besar mana pun Allah akan ampun sekali awak ada kesedaran, keinsapan. Barulah dia rasa orang ini telah dia menyuntik semangat dia. Dia apa tuan-tuan keluar daripada tempat itu, dia pergi berjalan. Ada riwayat mengatakan dia pergi benci. Ada riwayat mengatakan dia paling daripada kejahatan itu, dia nak pergi menuju kepada kebaikan. Dalam tengah perjalanan itu dia mati. Itulah. Jadi bila mati itu berebut-rebutlah malaikat baik, malaikat jahat, malaikat yang menjaga orang, yang mencatat kejahatan ni. Ya, Raqib Atid. Raqib Atid kan, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, dalam suatu qaf. Apa saja ya yang ada di sisi kamu itu dua orang malaikat yang mencatat segala
amalan baik atau jahat. Jadi kemudian akhirnya sukat-sukat, berat nak dekat jarak dengan tempat yang dia nak menuju kepada kebaikan. Ada mengatakan dia nak bertaubat di masjid. Biasanya kalau orang nak buat baik ni cari masjid lah. Dia pergi masjid, solat sebagainya. Sifat itu menunjukkan dia memang sungguh-sungguh untuk berbuat baik. Ya. Jadi tuan-tuan muslim-muslimat rahimakumullah, saya nak habis satu baik ya, tutup baik. Maka kembali ia kepada buat jahat itu kali kedua kali lah. Maka segera bagi bapa itu bawa menempelak akan dia dan menegur akan dia dengan seru jua. Jadi tuan-tuan, pertama tadi dia melakukan tindakan memberontak. Yang kedua, kalaulah anak ni buat jahatan kedua, saya kira pada bapa itu menegur. Dia tak boleh biak juga, tegur. Jadi adalah dia dua laluan tu ataupun dua sistem yang ada Imam Ghazali. Mendidik anak dengan kebaikan. Kalau anak dia buat jahat, dia kita didik tegur dengan cara baik. Dan kalau anak tu meneruskan kejahatan dan melihat ini tindakan jahat sebagai benda baik, bapa kena tegur. Tegur juga, ini tak boleh, tegur dengan hikmah, dia ini tak boleh, ini dosa sebagainya. Kena tegur, tak boleh diamkan benda yang jahat dilakukan oleh anak dia. Cuma bagaimana proses kita nak mendidik anak itu sehingga anak itu dapat kembali kepada kebaikan, kata Imam Ghazali. Yakni bersembunyi juga sekira-kira menegur akan dia dalam tempat sunyi. Jadi cara tegur ni, kata Imam Ghazali, tempat yang sunyi. Dia panggil dia masuk bilik sebagainya, orang tak tahu, bapak yang tahu. Jadi tegurlah anak dia ya, di tempat sunyi. Dan antara anaknya itu, dan jangan ditegur akan dia di hadapan orang banyak, di khalayak ramai. Jadi itu kan, itu kesimpulan bicara kita pada malam ini berkenaan dengan bagaimana nak mendidik anak dengan tabiat terbaik dia. Dan kalau berlaku kaipan kejahatan kepada anak kanak-kanak itu, yang pertama kita tegur dengan baik, yang kedua di tempat yang sunyi. Dia taklah terasa sangat tuan-tuan. Jadi saya tutup dulu, insya-Allah kita sambung. Dan saya kiranya bagi bapa itu maaf, mengata ya, bukan maaf, mengata bagi anaknya yang berbuat jahat itu dengan katanya bahawa pekerjaanmu itu sangat besar jahat. Ada juga ketikanya kalau di tempat sunyi ya, kita beritahu anak kerjaan yang dilakukan oleh anaknya adalah besar kejahatan, dia bukan di khalayak ramai. Ini kita bicara lagi, kita bahas tajuk ini pada sesi kuliah yang akan datang. Jadi terima kasih semua. Qul hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Allahumma ij'alna min ahlillah waj'alna minal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ij'alna abna'ana ya Allah min husnil khalil, min husnil karimah ya arhamar rahimin. Rabbana faghfir lana warhamna wa'afina wa'fu 'anna. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin khususan fi Palestin wa fi Yaman ya Allah, fi kulli biladil muslimin, fi kulli makanihim wa fi kulli zaman. Damir a'da'aka a'da' ad-din min asakil yahudin wal nasraniyin wal mushtarikin fadamirhum tadmira ya aziz ya jabbar ya qahhar ya muntaqim ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi walhamdulillah. Saya semua sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal